You are now listening to Sembang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Alkisah Podcast. Dan juga podcast ini ditajukan khas kepada anda oleh kami dari tim Ronin. Two product, One practice. yes, two product practice. Kalau korang nak kurus, kalau korang nak kontrol korang punya insulin, korang nak handsome, korang nak lawa, boleh pakai two product on practice. Betul. Two product on practice ada dua produk, satu Unimate, lagi satu Balance. Unimate is for your breakfast and before your lunch, and Balance is before your dinner. Dan siapa-siapa yang nak order senang sahaja, click on our individual bio ID.Isham Ferdifer. And tak lama lagi pun Apple Black Hat. Epo Gazi je lah. Kau punya TikTok kan Epo Gazi. Oh iya ke? Alah, Aku dah tukar. oh dah tukar? Dah. Oh baik, Epo Black Hat. Yes. Dan kita akan jumpa korang selepas lagu ini. Let's go. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. Tiga budak dope dalam stu, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah, tak kisah Alkisah, Alkisah, Alkisah Production. Yo, what is up people? It's your boy Ferdifer. And Apple Black Hat. Dan lagi satu hari lagi lah ID tak ada. Yes. Dah masuk seminggu. Dah masuk seminggu ID dah tak Yes. ada. Tapi kita rasa rindu lah. Rindu sangat-sangat. Tapi aku nak tanya sebelum kita start kita punya topik hari ni, Yeah. aku nak tanya apakah kau punya feeling dah seminggu kat AKP ni po? Setelah seminggu, aku rasa diri aku sangat berbangga. I'm maybe one of the millions yang kira very fortunate at the age salah. of 40 plus masih lagi berkecimpung dalam seni berbakat Melayu. Okay, so kau happy lah dekat dalam AKP lah. Mestilah happy. gila, Gila kau tak happy. Aku ikut ni sebelum Sembang Panas. Sebelum Sembang Panas pula. Sebelum Alkisah Sebelum podcast. Alkisah was Sembang Panas tau. Lama lah. Lama. Oh, bila kau dapat terima masuk kau dah Yes. Aku bilang jiran aku semua. cakap pasal jiran. Yes. Kau pernah ada jiran Cina yang kahwin, yang jemput kau? Tak. Jiran yang aku ludah pernah. Kau ludah kat jiran? Ya. Macam mana tu? Bukan cakap aku, Muni pun ludah. Asal? Tak tahulah. Aku rasa entah. Okay, hari ni punya topik pasal jemputan culture shock of culture shock of apa nama dia? Chinese wedding. Chinese wedding. Yes, so the story goes like this. Ada Okay, satu silakan. content creator ni lah. Okay. Dia cakap gini, tapi dia punya title dia cakap, Max I will give is $200. Singaporean man says guests shouldn't be obligate kan? Obligate Obligated. to pay obligate dia. Teruk lah. Oblige. Max Obligate. Okay, Max I will give is 200. Singaporean man says guests should feel obligated to pay market rate for wedding angpau. Okay, cerita dia gini po. Okay. Aku tak faham. Salah. Aku masih belum lagi. Belum. So, Okay, cerita dia gini. alright. So artikel dia cakap, how much would you give as an angpau for wedding dinner at a 5-star hotel? A social media user recently stirred up debate on this evergreen issue when he argued that he would give a maximum of $200 for a wedding dinner regardless of venue. Okay. The going rate for wedding angpaus in 2025, which is pegged to wedding packages prices, ranges from 200 to over 400 for the more high-end venues. Satu angpau. I am not obligated to contribute to feeding your ego. In the video posted on December 15, the user who goes by the name of Ruben Chan opined that couples who decide to host their wedding dinner at a 5 or 6-star hotel should do so if only they can afford it. Maximum I will give is 200. The rest is on you, bro, said Chan. To Chan,
couples should not be spending beyond their means on wedding dinners at luxury hotels as a way to show that you are better than everyone else. Yes. I am not obligated to contribute to feeding your ego, said Chan. Chan clarified that while he can afford the market rate, he felt that the angpao amount should be up to guests instead of the obligation. Okay. He pointed that even if he goes out with his girlfriend, he would not be spending $200 on a meal. Chan added that such wedding invites often feel like saman. In another video, Chan elaborated on how he would approach his own wedding dinner if he ever decided to host one. He said he would ask guests to just come and eat without worrying about paying the market rate or writing their names on their angpaos. I won't expect people close to me to pay my wedding rights. It's my wedding. Nampak macam mana? Okay. Okay, aku tak tahu wedding Chinese berapa nak kena kasih, but aku heard from people that is 100 minimum 150 to 200 minimum bro. Angpau dia. Serius aku heard gitu macam. Nama kena tulis tak payah. Nama kena tulis kat belakang. Nama kena tulis. Jadi orang tahu siapa yang kasih. Issue lah, kira macam Tan family. Macam gitu. Lee family. Yes. Aku ada satu member ni, dia Cina. Okay. Dia kahwin, dia punya angpau dah cover 100% of his wedding dah. Ada profit lagi. You see, so people making business out of the wedding. Tak boleh lah kan. Tak boleh. Yeah. So tapi memang aku understand sebab Chinese wedding is really expensive. Yes. 5 star, 6 star, 7 star, 8 star. I don't know how many star lah the hotel can give. Can give more. I don't know. Yes. That's why a lot debt collector lah. After that post at mothership then become the debt collector fault lah. Yeah, your wedding you pay so long, so many. Then after that you take the debt here, debt there. You cannot pay. You happy honeymoon come back. After that you put mothership. You really mother. Tapi betul po. It's a shock to me when I hear that angpau is a lot. Yeah. Kau tak terperanjat ke? Memang lah. Okay, kita tak mau kita tak mau pergi jauh lah. Kita compare dengan Melayu punya wedding. Okay, Melayu punya wedding. Okay, Melayu punya wedding untuk aku seikhlas kau lah. Betul. Ada makan terus tak bayar. Ada kasih tisu. Betul. Ada tak kenal, masuk makan, terima kasih. Tak kenal ni anaknya dulu ni, ni duduk makan lepas tu jalan. Tu pasal Melayu banyak rugi. Ada je shortage lepas ni. Alamak, aku susah nak cakap. Mesti ada shortage. No, in Malay. Okay, berapa kau kasih? Berapa? Angpau kalau Melayu punya wedding. Aku kasihkan doa. Okay, aku setuju. Betul tak? Tak, tapi duit salam. Duit salam. Duit salam. Okay, kita normal lah. Kadang-kadang okay, kalau agak-agak lah, kalau kita datang macam aku family of 5, takkan aku nak kasih $10. Agak-agak lah. Kau kasih $50. Berapa? $50 lah kira. Tak adalah sampai $50. Kadang-kadang lebih. Lebih 150. Pasal family of 5. Tak lah. Tak, aku kira kan macam kalau minimum okay, 20. 20. Okay, kalau 20. Tak rapat lah. Kalau tak dapat apa? Tak rapat. Bukan tak dapat. Kalau tak rapat. Kalau tak rapat ya. Kalau tak rapat $10. $5 aku, $5 Muni. Okay. Tapi makan semua. Dessert semua. Inilah Melayu. Tak nak rugi. Bawa 5, bayar 2. Yes. Tempat dessert sampai habis semua. Kalau boleh dengan satu tray, satu tu apa yang tingkat tu kan, bawa letak kat meja. Kita settle. Tapi bayar $10. Tak boleh cakap apa. Okay, kalau aku minimum aku rapat lah 100 minimum kalau rapat. Okay. 50 to $100 lah. Ikut kemampuan aku lah. Hari tu kalau gaji 100 lah. Kalau tak gaji $50 lah. $50. Kalau tak rapat lah. Kalau tak rapat punya aku kasih $30. Oh gitu macam aku 30, kasih 40. Depends lah. Tapi stay lah from 10 to 5. Apa benda? Stay tak? Apa benda? Macam aku stay. Tu tak nak rugi. Pasal apa? Dia dah bayar 100. Takkan nak duduk 15 minit, setengah jam sekat makan. Mesti nak kena enjoy. Enjoy the food. Breakfast ada, lunch ada, dinner ada. Memang patut 100. Aku tanya kau satu soalan. Ni kira dalam sikit lah. Okay. Bila kau buka kau punya duit salam,
Buka aku punya Bila wedding wedding kau Okay. buka duit salam kau. Kau expect ke kau tak expect? Duit salam aku semua hilang. Asal hilang. Betul. Asal? Aku mana aku tahu. Duit tu hilang. Tak, as in kau pakai ke kau? Tak hilang. At the end of the wedding, duit tu hilang. Orang ambil? Ha. Story. Ini nak dengar ni. Dah Melayu. Aku nak dengar. Sebab tu dia keluarkan scan and pay. Story duk. Betul. Okay, so what happened? Pasal kira kan aku kahwin was the year 2000. Sekejap Okay, recording. Okay, go. 2007. Okay. 2007. So aku punya wedding card was 1,000 packs. times 2 lah. Oh, wedding kau 1,000, bukan 500 packs, 1,000 card. 1,000 card. 1,000 card. Okay. So yang datang expected 2,000 lah. Okay. So somehow kita ambil lah. Kalau orang macam dah pernah buat wedding, orang kira satu kepala, satu salam $10 lah. So kau times lah. Okay. Times 1,000 lah. Maybe 2,000 lah kau dapat 20,000 lah kau dapat balik. About that lah. Okay. So 15 to 20,000 lah. Yeah. Okay. Hilang. Bila kau perasan Aku dia hilang? tahu duit tu hilang was only the second day after the wedding. Ya. So okay, tak, maksud aku is okay, kau dah habis wedding kau. Yes. Second day kau bangun tidur. Tak, aku buat 2 hari. Saturday Sunday. Okay. Grand lah. Grand lah. Yeah. Okay. So bawah blok lah. Bawah blok. Tapi bawah blok the best Takkan lah. kat staircase. Tapi bawah blok the best lah. Best. Okay, so kau dapat tahu second day. So First day punya salam semua hilang. Bukan, maksudnya okay, Saturday Sunday. Okay, combine kan. Okay, dah compile semua. Dah, aku balik Okay. mertua lah. Yeah. So on Tuesday tu baru aku dapat tahu duit tu semua hilang. Macam mana tu? Heart drop, you know. Yeah, like want to get married again. Tak, duit tu orang ambil. Aku tak tahu sampai sekarang. No one owns up. Sampai sekarang. Habis kau tak cari tak tahu siapa. Aku dah malas lah. Hari tu kau dah malas. Aku dah kau tahu aku very temperamental. Ya. Anything can happen. Ya. So aku masih Reda lah, kira. aku reda lah. Nak buat macam mana? Rabak So aku. pada aku simple lah. Engkau ambil tu duit, whatever you do, kau lesapkan tu duit. Haram lah kira kau. Aku haramkan je lah. Okay. So simple as that lah. Tapi not everyone can buat macam aku lah. Memang aku marah, disappointed, campur marah. It was only aku punya second day of aku punya marriage. And kau dapat tahu duit salam kau semua hilang. Yes. Rabak tu. Yeah. Okay, macam aku punya pun, aku tak expect banyak ke sikit ke. Okay, aku invite sama macam kau 1,000 bags juga. Grand juga lah. Yes. So aku this is a story lah. Okay. Mana lagu sedih? Jok. Okay. So hari yang untuk buka duit salam. Okay. Kira malam tu lah. Malam tu lah kan. So dah duduk dengan mak bapak aku. Okay. Kita buka batas tu. Okay, aku bilang kau, aku spend on my wedding almost 36,000. Wow, okay. Ni tahun berapa? 2018. Oh, okay. Okay. 2018 36,000. Oh, still okay. Plus duit all in apa? lah. Hantaran semua. Hantaran, everything still okay, lah, 36,000. Okay. So aku buka, aku punya one by one. Aku kira calculator pula. Aku kira total 6,000 je. 6,000. Yang jemputan 1,000. Kirakan berapa ratus orang je yang bayar. Yang lain semua kira duduk 8 to 5. Kasih habis lah. Sampai bungkus lah. Assalamualaikum, angkat berkat, jalan. Okay, aku tak Tapi tak apalah, ikhlas aku lah. Aku tak kisah. Aku ikhlas je. At least 6,000. Kau hilang. Aku terus 1 sen. Koin pun tak nampak. Okay, tapi tengah buka-buka tu ada macam-macam po. Kat dalam sampul. Okay, apa? Ada yang kosong. Okay, tu normal lah. Okay. Normal. Ada yang tisu. Okay. Ada voucher bro. Capital voucher. Berapa? $20. Okay, at least 20 lah. At least lah. Okay. Aku happy. Tapi aku pelik-pelik dengan orang yang kasih voucher, kasih ni. Aku macam tak pernah rasa, macam tak pernah terfikir. Marketing. Dia kerja capital kan? Dia kerja capital Ya, dia kerja capital. Aku tak pernah terfikir macam nak kasih orang voucher ke
Aku pun tak tahu. Ya. Duit je lah. Macam susahkan orang lah. Kalau let's say kau kasih NTUC punya voucher, example NTUC maybe around neighborhood mesti ada NTUC. Yes. Kalau kau kasih $20 kena pergi IMM. Emporium mana kan? Jauh. So aku macam okay, tak apa. Tapi ada yang saudara mara aku sampai nangis bro. Kenapa pula? Dorang dah lama tak jumpa aku, dah lama tak rapat dengan aku. Tapi dorang kasih berlimpa-limpa bro. Apa tu? Kira banyak. Berlimpa-limpa? Berlimpa kan? Berapa? Kau jangan ketawa kau Melayu aku ah. Kerun. Nanti aku korek kau. Okay, Apa banyak. Okay. Apa? Bertimpa-timpa. So dorang tulis dekat dia punya sampul tu. Aku nangis bro. Kenapa? Sebab kau tak rapat. Kita dah tak rapat. Kita dah jarang jumpa. Tapi kau kasih aku bertimpa-timpa. Kira banyak bro kau kasih. Aku terperanjat bro. Kepuk-kepuk. And it's back to back. Kira husband dia kasih, wife dia pun kasih, anak dia pun kasih, back to back. And it's all the same amount bro. So itu yang add up to 6,000? Tak lah. Dia kira dorang menolong aku dapat 6,000 lah kira. Nampak. Terima kasih banyak. Tak mungkin 2,000 je. So aku terperanjat. Aku nangis bro depan mak bapak aku. Okay. Nangis. Bapak aku lagi nangis. Kau selit lah duit kat dalam poket balik. Dah calculate semua. Aku punya orang, aku will segregate. Okay. So kasih bapak aku, kasih mak bapak aku, kasih adik-beradik aku, kasih. Aku tinggal 1,500. Bawa pergi honeymoon. Habis. Okay lah. Okay. Daripada aku honeymoon pun tak dapat pergi. Kau tak pergi honeymoon Macam mana duit dah hilang? Tak adalah. Kan kau plan sebelum honeymoon, pergi sebelum wedding tu. Tak. No, not enough. Not enough. Yes, money all spent already. Berapa ribu tu kau spend? Aku rasa close to 30 plus jugalah. 30 plus. Tapi time kau 30 plus kira banyak tu. Tak juga. Kau tua. Mana pula 30 plus aku 30K 36K 2018. Kau kahwin bila? Kau punya lagi mahal. Asal aku punya lagi mahal? Pasal sekarang punya currency kan lebih tinggi. Ya, maksud aku time kau kira kau 30 plus, kira kau kaya lah. Time dulu lah. Time dulu kira kaya lah. Ya tu pasal ada Robin Hood. Ingat lepas aku kahwin aku ada duit apa? So dia ambil duit aku. Katil pun aku tak boleh beli. Ui, just hal lah. Hal gila lah Syul. Okay, sekarang aku nak tanya kau. Okay. Perbezaan kita sekarang dengan zaman dulu. Kita kahwin bawah blok betul? Okay, betul. Apa kau rasa sebab zaman sekarang yang kahwin dekat ballroom, dekat CC ni semua, apa kau rasa? Okay, ni no offense no offense lah. Ni general lah. Aku lebih prefer macam satu majlis tu kirakan dimeriahkan, meraihkan. Meraihkan majlis tu kirakan kat bawah blok. Because itulah kemelayan kita. Pasal dulu kalau kat kampung-kampung diorang buat kat situ juga. Open kan? Ya. So kita carry on the apa orang cakap legacy. Yes, correct. Kalau macam ada orang lebih prefer pasal maybe buat kat bawah blok maybe panas. Okay. Diorang buat kat ballroom. But there's always a cost to it lah. Yes. And macam the timing also, the duration of the wedding kira pun limited. Lesser, habis nak tempat lepak pun tak ada. Betul. Macam tempat bawah blok kita bikin, okay ni lepak section. Ni wak kat tepi, bawa kerusi keluar. Tak ada, dia bawa air kopi sendiri. Taruh kat atas meja. Cerita semua keluar. Pengantin kat situ tak layan. Betul. Dan lagi satu, kalau kahwin jangan panggil artis. Asal? Nanti kau yang betul. Yes. Nanti dia salam kat artis, bukan salam kat kau. Betul. Duit salam pergi kat artis. Artis dah banyak duit. Artis tu yang ambil duit salam kau. Mungkin. So untuk aku macam untuk Akid, dia pun dah cakap maybe kalau ada jodoh maybe in 7 or 8 years time, dia cakap dia nak buat kat bawah blok. Alhamdulillah. Yang kira yang basketball court rumah aku tu kan. Alhamdulillah. Kan besar. Dia nak buat kat situ. Macam Alia dia nak buat kat ballroom. Lain lah sikit. Kalau aku dah cakap kalau kau nak bikin kat ballroom ke apa, ayah zoom je. Pasal family kita besar. Oh iyalah, but must be okay. Aku faham maksud kau. Macam adik aku, aku kahwin bawah blok. Aku memang suka that vibe meriah dia lah. Vibe dia semua aku suka. Aku really like. Tapi adik aku pula dia kahwin dekat ballroom. And aku understand why lah. Zaman sekarang very expensive. So ballroom is a bit more cheaper actually. But tapi it's expensive, tapi dia lesser people.
So that's why it's cheaper. Adik aku spend I think 20,000 je. Okay, faham. For the whole entire wedding. So tapi a short period of time. I think around 5 hours je. Okay. The beza untuk adik aku punya wedding tu aku faham sebab orang combine. Lepas tu is expensive satu, tapi dia kurangkan orang lah. Family aku besar. Ya. Besar gila. Kalau raya satu kali satu kat rumah tak boleh macam sardin bai. Betul. Kan? Betul. So bila family aku semua datang, alhamdulillah cukup secukupnya. Tak jemput semua lah. Kira macam wedding aku. Mak aku punya orang kampung punya ni belakang pun datang. Lepas tu datang kat aku, ingat tak? Okay, lepas tu aku cakap, tak. Alah dulu time kau kecil. Cik dokong. Kecil-kecil. Cik dokong. Mana aku ingat kalau kau dokong aku? Dokong letak kat titik cik. Mana aku ingat? Betul. Aku cakap, mana aku ingat? Lepas tu wedding kat bawah blok ni, tiba-tiba orang luar datang pun kita tak tahu. Betul. Pakcik cleaner datang buat silat bu. Cleaner bawah blok. Aku datang, dia masuk. Pakcik aku pergi jemput, dia masuk. Okay. Masuk ambil. Tapi kau okay Okay. Aku pernah nampak. Okay, sorry Aku pernah nampak ada satu wedding ni lah. Okay. Sedap. Ini kenalan lah. Ni seram ke? Tak. Okay. Kenalan. So kira ada macam orang ni betul macam lapar lah. Okay. Kena halau duk. Alamak. Aku macam tak mau. kan pada korang, apa pendapat korang? I mean kalau datang mungkin satu atau dua orang. Okay. Macam betul lapar. Kau boleh nampak dia betul lapar. Ya, dia nampak dia kerja keras untuk just to feed himself. Yes. Yeah. And dia cuma minta maybe makanan Nasi, sikit je. sikit, Kasih je lah. Aku kasih. Lepas tu kasih paket. Balik. Tak rugi tu. Tak rugi. Tak rugi. Pahala saya tu. Betul. Aku nampak dia masuk. Aku punya yang ni. Aku tahu dia punya orang cleaner, and then dia pun macam low IQ. So pakcik aku kasih dia masuk, kasih dia makan. Sekali dia buat persembahan silat bro, aku dah nak kekek. Kau cakap pasal silat. Lepas tu dia silat, dia buka. Apa tu? Dia datang salam aku dah nak kekek. Adik aku kat tepi dah kekek. Itu seni. Tu seni. Yes. Previous episode. Yes, apa tak tahu kita tengok. Tapi aku dah kekek. Tadi aku nampak dia duduk makan. Aku macam tak apa. Untuk aku okey. Tapi kau buat silat buat apa? Lepas tu dia pergi kat kompang. Dia pergi kat orang-orang kompang. Dia cakap, tengah makan. Tengah makan sambil berbual. Orang kompang tengah nak kompang tu. Aku dah Dik ni janganlah buat hal kat aku punya wedding. Tapi dia tak buat hal, dia buat kekek. Okay, faham. Which is a fun thing. And orang yang aku tak kenal, orang yang aku kenal datang in one, aku rasa very hype. Tapi itulah sekarang untuk aku pula perbezaan dulu dengan sekarang, dah tak ada that culture lagi lah. Okay, dia culture satu tau. Lagi satu, kebanyakan kebanyakan sekarang pengantin adab dia kurang. Maksud kau? Okay, kau tahu tak yang di mana kalau pengantin ni sebenarnya dia pada hari tu dia ada dia punya daulat dia tau. Daulat tuanku. Which means the power is actually in his hand. Okay. Dia kalau ikut zaman raja-raja dulu. Okay. Sumpahan seorang pengantin tu on that day. Kuat tau. Is it? Serious. Betul. Dia raja sehari. Okay. Kau ingat dia raja sehari. Yeah, correct. Sumpahan dia jadi tau. Boleh jadi? Aku tak tahulah, tapi this is whether it's a myth or not, aku tak tahu. Okay. Tapi nanti kita try lagi, kita kahwin lagi lah. Yes. Aku cakap yes pula. Okay, tambah. So kurang adab dia lah. Which means kita, kalau kau tengok dulu punya pengantin tertib. Duduk betul macam gini, macam tertib. Macam betul. Lepas tu orang macam betul raja. Raja. Okay. Lepas tu ada tukang kipas. Betul. Tukang kipas tu pula demi skandal. Lama. Mana tak panas. Okay. Jadi cuma sekarang kita boleh nampak lah, kalau boleh lah yang bakal-bakal pengantin ni, yang zaman sekarang ni, zaman moden ni, adab tu nak jaga. Betul. Kadang-kadang macam terkikik-kikik, macam memang it's your big day. Yep, correct. Kita pun tahu kan it's your big day tu, pasal kita come to untuk meraihkan, to celebrate together. Yes, correct. Majlis tu. Tapi satu, Melayu kita ada adat dan adab. Betul. Adab tu kena ke depan dulu. Yes. Baru datangnya adat. Yes. Kalau let's say pengantin macam monyet,
Yang datang tu semua pasal apa? Kita duduk kat atas pelamin. Okay. We are representing our family. Betul. Betul? Yes. Jadi perangai tu jangan macam monyet atau Sial. betul. Betul. Aku malu. Serius aku malu. Pasal kita tak nampak macam aku pernah pergi Sikh punya Sikh punya wedding. Okay. Aku pernah pergi Indian punya wedding, Chinese wedding. Diorang punya adab, diorang betul ikut tu. Kan. Kenapa Melayu Dah tak ikut lagi. tak ikut? Zaman aku masih ikut lagi. Macam dorang betul-betul tengok habis pegang kita, tisu lap betul-betul semua, habis telur, kau tahu telur tu. Telur. Kau cium. Aku cium. Yes. Buang beras. Buang beras. Tapi aku tak adalah. Buang tepak beras aku tak sirih ada. lah, dah bagi tepak sirih tu. Tu aku tak adalah. Tepak sirih. Oh, is it? Tepak sirih yang tu lah yang. Oh ya. Tepi-tepi tu kan. Itu boleh jadi gaduh tu. Itu benda nak kena ada. Itu kan kepala. Betul. Ada pulut. Kepala tut. Yeah, those kind of things are important in adab Melayu. Betul. Okay, so perbezaan adab Melayu pre-wedding dengan Cina pre-wedding is like that. Betul. Untuk aku macam they are more grand and take care of their name. Betul. Chinese wedding. Untuk kita pedulilah. Betul. Untuk aku dah kahwin, aku punya suka Yes. ikhlas korang makan, aku kasih korang, aku dapat pahala. Betul. Kita redha. Betul. So that's the perbezaan. Tapi satu je sebelum kita end ni, aku nak tanya kau. Okay. Apa pendapat kau orang yang mengata-ngata pasal ampau ni? Ampau. Macam kita kasih dia ni kasih $5 je. Siapa yang cakap? Tak, contohlah orang-orang yang mengata ni. Yang kira Yang kira. Okay. Kau imagine. Okay. Apa pendapat kau? Okay, pendapat aku very simple. Okay. Kalau kerja kau untuk kira duit, kira saja. Okay, betul. Okay, pasal at the end of the day, pengantin punya niat kita tak tahu. Mungkin pengantin punya niat tu berbeza dengan pendapat kau. Ataupun your opinion. Yes. Dia punya pendapat is mungkin dia suami isteri. Okay, dia suami isteri berniat untuk kirakan sedekah. Tak nak make money out of this. Tak apa, kita sedekah makan pada orang-orang yang datang, yang menjamu ni semua. Betul. Jadi mulut tu sip lah. Mulut tu sip. Untuk aku, bukan duit kau pun. Bukan duit kau. Kau dah kira tolong. Kau tak payah cakap apa tisu, apa kosong, singkit ke, tak payah. Betul. Pasal kita as a person that is getting married or married, bukan hak kau, tapi duit aku. Betul. You know what I mean? Itu duit kita. Duit aku dan bini aku. Kau tak payah mengata lah. Tapi untuk aku, yang orang mengata ni sebab orang jealous. Kenapa? Sebab orang tak dapat kahwin. Andar tu Yes, kalau diorang dapat kahwin, diorang tahu apa feeling dia. Betul. Sedap. Hey, salah. Feeling kahwin dia. Bukan ya. Feeling katil. Yes. My first night. First night, yes. 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 First night. Absan. Kau nak cerita pasal First night. Okay, Dengar dulu. okay. Aku masih ingat. Kira kan dah penat kan. Sunday night. Buat Saturday Sunday. Mana tak penat? Penat, bro. Penat. Sunday aku ingat lagi dah pukul 9.45 ke 10 malam. Okay. Tiba bapak mertua. First time aku panggil dia bapak. Oh, first time. Bapak pun baru habis solat kan. Pada master bedroom. Aku pun pula tempat hall. Diorang baru habis kira duit. Okay. Kira duit apa? Kira bini kau. Diorang punya side. Oh, kau punya yang hilang. Aku punya hilang. Bini kau punya Demi tak ada. Dan aku tak tahu dia aku hilang. Aku dah kira dah senyum. Aku punya mesti banyak macam gini. Okay, so dia bapak minta aku pun masuk. Okay. Seram. Bukan, cerita kelakar. Kelakar, okay. Kelakar. Okay. Bapak pun masuk. Keluar dari bilik. Tengah kain adjust kan. Apa? Ya, pak. Dah penat tu. Masuklah. Tak apalah pak. Kejap lagi. Malu. Nanti lah pak, nanti. Ini dah signal. Ini dah. Tak apalah pak. Duduk dulu. Minum kopi dulu. Nanti rasa dah penat ni. Kalau rasa penat, masuk je bilik. Dah kahwin kan? Tak ada macam itu. Tak ada. Dia dah kasi signal. Dah kasi Yang signal. si bodoh ni lambat. Dia suruh kau masuk main. Kalau lagi tu tengok tiba-tiba mata ni ada gam. Terus masuk. Terus shoot. Tapi dah penat tau. Dah penat. Tapi nak juga. Habis pukul 3.30 pagi. Lama je. Lama. Mana tak kita bercerita. Kita cerita-cerita. Ya, kita starting dulu lah kan. Kita berbual dulu. Introduction. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ini katil kita ya. Ya, silakan.
Aku punya lain. Aku balik rumah abang ipar aku. Lepas tu pakcik aku call. Kau kat mana? Aku kat rumah ni lah. Besok nak pergi honeymoon. Cakap apa kau kat rumah mana nak? Pergi balik hotel lah. Pakcik aku call. Suruh balik hotel. Balik rumah uncle. Tak, bukan rumah uncle lah. Dia cakap no, I'm going. Aku explain kat dia, I'm going to honeymoon tomorrow already. It's okay lah. Besok pagi dah nak kena fly ni. Okay. Dia cakap no. Lepas tu you wait. Lepas tu aku letak telefon. Dia call balik. I book for you already, Roxy. Oi. Ni tempat Park Way sana, East East Coast. Coast. I book for you, Roxy already. Oh shit. You go now. Say for what? Aku pergi check 600 lebih 21 malam. Dia dah bayar? Dah, dia bayar. Pergi je. Aku pergilah. Okay. Kat Roxy tu. Rocky bro. Very the high tide. Yes, the high tide. Yeah. Then wet bro. Dah. Alright, okay. Thank you so much for joining this episode with us. Kalau korang rasa korang nak derma kalau korang nak kasih orang ampau lebih ke kurang ke ikut kemampuan. Tapi siapa yang nak hidung tinggi tu kasihlah apa-apa korang nak. Suka hati kau lah. Kasih satu jab. Kasih satu jab betul. Tapi kalau jangan lupa, kalau nak kasih ampau ke nak kasih apa, jangan lupa untuk kasih korang punya diri healthy. Betul. Kasih kena lawa sebab podcast ini ditajukan khas kepada anda oleh kami dari Team Ronin. 2 product, 1 practice. Yes, 2 product 1 practice. Ada 2 produk. Satu Unimate, lagi satu Balance. Unimate, it's for your breakfast and before your lunch. Balance is before your dinner. And it's not a kurus punya produk. Betul. Insulin management. Correct. So kalau korang rasa macam ini ubat kurus, tak, insulin control. So insulin control ni boleh buat fat burn. Betul. It balance dia glucose control. Yes, correct. Kalau korang nak, korang minat, korang boleh click on our individual bio id.isham Ferdy-Ferd. And tak lama lagi Apple Black Cat. Yes, and kita akan jumpa korang di next episode of Alkisah Podcast. Ciao. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production. 3 budak dope dalam stool, semua stick macam glue, semua sick macam flu, yeah. Dulu tak kenal, now you know. Guess who? Pass the mic, pedas panas padu, yeah. AKP di studio, jom dengar Alkisah, nak buka cerita. Tak kisah Alkisah Production.